So macam biasa kita random lah 6.50. Jangan nak random. Ya, kita jalan kaki masuk danau. Naik lembu. Aku jam tu dah tu. Tengok kan. Jam dari traffic light tu. Tu traffic light sana. Ni semua nak masuk danau. Tu dia weh. Bagi map. Duduk dalam Malaysia. Dia boleh untung lah mereka lah. So hampa kalau naik naik shuttle van tadi, dia akan drop hampa depan ni lah. Ni depan ni. Kami tadi dekat shuttle van tu, brother tu dah offer naik motor, tapi dia kata RM15. Tak apa. Lepas tu brother Hak Patani tu main offer, kami on terus lah. Sana dari Malaysia, ada shuttle van tadi lebih kurang 1.5 km weh. Kalau hampa boleh jalan lah. So shuttle van dia akan drop kat sini. So hampa kena jalan ke border lah. Hampa kena jalan cok kat sana. Dia akan hantar hampa sampai depan ni. Dari situ Benten. Hampa main cok dalam ni lah. Macam biasa ni semua macam biasa. So belakang tu macam biasa talent tu. Ya. Talent dekat je tu dah. Yang Malaysia 1 kilo lebih. Dah jalan. Gelap pada tu, kita sampai. Kita dah sampai. Benda tak sampai 5 minit pun. Aku main seorang. Ya, masa orang pun boleh. Jalan kaki. Yang penting hampa jangan lupa isi Thailand arrival card tu dekat Touch 'n Go. Hampa isi tu nanti senang lah. So kita jalan-jalan mana? Taxi aja dulu. Kalau taxi yang kena tahan. Ya, nanti hampa kena tahan. Hampa tak ada tanda kehadiran. Tak ada tanda kehadiran. So kad tu dia macam tanda hadir. Kami dah jalan 6 kilo. Pusing-pusing saya pergi ke? Pusing-pusing saya pergi ke? 6 kilo jalan, pusing-pusing saya pergi ke? Tadi masuk Lotus, pusing saya pergi ke? So, nak balik pun jalan dia sama macam dengan hampa mai. Belah kiri. Hampa masuk macam biasa. Masuk sini macam biasa tu jalan. Tapi nampak ni Siam. Belah Siam jalan senang. Lagi nak balik Malaysia piau. So kita settle 3